名字叫艾琳老师。Hai semua, nama saya Cikgu Azlin. So berjumpa lagi kita dalam Mandarin tutorial 1 minute a day with Aileen Lao Shi. Saya nak sambung. So hari ini kita nak share perkataan suka. Suka dalam bahasa Mandarin bunyi ialah si huan, si huan, si huan. Tapi hari ini saya nak ajar macam mana kita nak cakap saya tidak suka. So dalam Mandarin bunyinya ialah 我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢，我不喜欢。Okay, itu saja perkongsian hari ini. So kita akan jumpa besok. Jangan lupa subscribe channel ini dan untuk dapatkan flashcard jangan lupa like Facebook kami Sugito Mandarin ataupun nak cakap Cina. Jumpa besok. See you.